buat kari pak sardin. Kari pak sardin, okey. Dia ada kari pak apa kat sini? Kita ada kari pak kentang. Lepas tu kita ambil isi yang secukupnya. Lepas tu kita kepit dia. Kepit dia, lebihannya kita buang. Dia jadi macam ni. Ni kari pak sardin. Ni satu tray ni berapa ni? Satu tray ni kita ada 50. 50, okey. Masuk warna emas-emas sikit. Garing-garing. Jadi kita menggunakan. Ini dah siap untuk bidang untuk dijual. Sekarang ni kita nak buat proses letak gula donat. Okay. Susu ada kat sini? Donat susu pun ada juga. Kalau susu dia kira macam mana? Donat susu RM1.20. Kalau donat biasa ni RM10 sahaja. Pak kentang. Yang ni pun RM1 juga? RM1 juga sama. Ni kari pak sardin. Sama juga RM1. Senang lah semua RM1 .